Muslimin, Jaishul Muslimin. Bahasa Arab dia Jaishul Muslimin. Yang warna merah ini adalah Jaishul Kafirin, tentera kafir. Yang warna hitam ni, ini adalah tentera munafik. 300 orang yang lari tadi. Ingat tak saya cerita tadi? Dengar ke tak? Ada yang tidur ke tadi? Ya, tak ada masalah. Okey, ini masjid dia. Mereka berkumpul kat sini. Saya minta izin pakai kacamata hitam boleh? Boleh. Terima kasih. Okey, jadi bila berkumpul kat sini selama 1000 300 orang kafir, orang munafik, mereka berpatah balik untuk melemahkan semangat umat Islam. Lemah tak semangat umat Islam? Lemah. Sebab bila tahu jumlah semakin berkurang. Ya. Tapi masa tu semangat dibangun balik. Kemudian datanglah ke medan peperangan ini. Okey, kalau kita nampak, tuan-tuan dan puan-puan, tu nampak tak makam tu? Dekat situ adalah di mana perbarisan tentera umat Islam. Barisan tentera umat Islam dibentuk. Berapa ramai Nabi letak di atas bukit pemanah? 50 orang. 50 orang Nabi letak tentera pemanah di atas bukit kecil. Dan inilah menjadi tunjang ataupun kekuatan umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, pada fasa pertama peperangan, bila orang kafir datang, mereka dikejutkan dengan tujahan anak panah dari langit. Mereka dikejutkan dengan tujahan anak panah dari langit yang memecah belahkan barisan ketenteraan mereka lah. Pada fasa peperangan yang pertama, mereka sudah menghampiri kekalahan. Bahkan barisan mereka dah kacau bilau lah. Kata Barra' bin Azib, dia lihat wanita-wanita Quraisy, ramai 3,000 tadi, ada wanita Quraisy juga. Mereka berlari sehingga menampakkan gelang kaki mereka. Maksudnya apa? Maksudnya dia lari secara kencang. Mereka lari dalam keadaan yang sangat takut. Mereka berlaku, orang kata kecamuk lah. Barisan tentera itu berkecamuk. Maka mereka patah balik. Tetapi seramai 50 orang dekat bukit pemanah tadi, apa kata Nabi sebelum mulanya peperangan? Nabi kata jangan berganjak dari tempat. Nabi kata jangan bergerak, jangan turun selagi tidak mendapat arahan aku, kata Nabi. Bahkan kalau nampak jasad tentera muslimin sudah pun dihinggapi gagak-gagak hitam, maksudnya apa? Maksudnya kalau kita dah kalah sekalipun jangan turun selagi tidak mendapat arahan Nabi. Ketika inilah Allah memberikan kemenangan. Orang kafir mula nak larikan diri. Bila mereka lihat harta rampasan perang berada dekat ruangan peperangan, apa perasaan mereka? Di sinilah iman para sahabat dulu. Allah kata, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Iman sahabat diuji dan ada yang mula menginginkan harta rampasan perang. Daripada 50 orang, seramai 40 orang turun daripada bukit nak mendapatkan harta. Mereka telah melanggar arahan Nabi. Jadi bila mereka turun, nampak tak siapa ni? Khalid bin Al-Walid. Kenal tak Khalid bin Al-Walid? Khalid bin Al-Walid ni panglima tentera Islam yang sangat hebat. Dia sangat gagah. Bahkan digelar sebagai Saifuddin. Saifullah, pedang Allah SWT. Jadi masa ni dia belum masuk Islam lagi. Bila dia toleh ke belakang, dia nampak ada 40 orang tadi turun daripada bukit pemanah. Maka dia buat counter attack. Tahu counter attack? Mereka buat serangan balas. Mereka pusing daripada belakang Jabal Rumah. Kemudian mereka serang dari belakang. Dan dalam dekat sinilah bermulanya fasa kedua peperangan di mana tentera umat Islam mula diasap. Okey, sebenarnya cerita panjang lagi. Cuma kita akan buat ziarah makam saja. Lepas kita ziarah makam, kita bergambar. Kemudian kita akan terus balik ke bas. Saya akan cerita ke atas bas. Kau nak cerita bawah panas? Atas bas kan? Okey, jom kita barisan sikit, kita buat gambar boleh? Okey, jom. Yang perempuan kat depan, yang lelaki dekat belakang.